Halo, saya Dr. Ravi Krishna Pillai. Saya bertugas sebagai pakar neurosurgery ataupun pakar bedah otak dan saraf. Saya bertugas di Sunway Medical Center di Sunway City. Saya sudah bertugas di sini sejak tahun 2003. So, Gamma Knife adalah sejenis mesin yang menggunakan radiasi. Dan cara radiasi ini diberi kepada pesakit adalah berbeza dengan cara mesin radiasi yang lain sebab cara radiasi ini menggunakan sos gamma dan sos gamma ini dipancarkan dalam bentuk pancaran seumpamanya laser. Tetapi yang ini lebih kurang 256 pancaran laser yang ditumpukan kepada satu tempat. Dan yang kebaikan cara ini adalah dia sangat-sangat accurate. So, masalah neurologi yang biasanya dirawat dengan Gamma Knife adalah ketubuhan jinak nombor 1 di dalam otak dan juga penyakit kanker yang katakan merebak ke dalam otak, mungkin payudara ataupun paru-paru yang sudah merebak ke dalam otak. So, Gamma Knife ini sangat sesuai untuk jenis ketubuhan ini. Proses pemulihan bukan seperti cara pembedahan biasa sebab bila kami katakan pemulihan selepas pembedahan, ia bermakna okey, berapa lama sebelum kami dapat keluarkan jahitan, berapa lama saya boleh sebelum saya berjalan. Tetapi di Gamma Knife tidak ada pembedahan, tidak ada bius. So, tidak ada pemulihan. So, kalau sudah buat Gamma Knife, contohnya, sudah keluar daripada mesin, actually boleh balik rumah. Kalau nak pergi buat light games pun terus boleh. Tak ada halangan sebab treatmentnya sangat safe, very safe and effective. So, kebaikannya nombor 1, tidak perlu pembedahan. So, apa yang tidak baik dengan pembedahan? Nombor 1, kami perlu membuat bius. Kami juga perlu mengalami pembedahan dalam mana ada risiko. Ya? Risiko pendarahan, risiko infeksi, risiko sawan, mengambil masa yang lama, kadang-kadang di tempat yang rumit mungkin risiko stroke. Ya? So, ada banyak risiko. Kosnya juga lebih. So, kos katakan untuk satu pembedahan yang rumit, X. Kalau kita buat Gamma Knife, dia 1/3 daripada X. Ya? Cara ini adalah cara ajaib ya untuk mengubati sesuatu penyakit di dalam otak. Sebab tidak perlu pembedahan, tidak perlu bius. Datang pagi, keluar petang kadang-kadang pun boleh. Dan tidak ada sakit. So, ini adalah cara yang boleh dikatakan cara yang paling baik kalau ketumbuhan itu sesuai. So, secara keseluruhan, kalaulah diperlukan apa-apa nasihat ataupun opinion berkenaan dengan penyakit yang mungkin bapa-bapa ataupun ibu-ibu dan keluarga yang perlukan nasihat, ya, sama ada sesuai atau tidak cara Gamma Knife ini, tolong kontak kami di Sunway Medical Center, Sunway City, sama ada terus kepada saya, Dr. Ravi, ataupun kepada rakan-rakan saya, pakar-pakar neurosurgery yang lain, dan kami akan memberi jawapan dengan cara video dengan secepat yang mungkin. Ya. Kalau perlu, terus kontak kami dan kami akan bagi jawapan secepat yang mungkin. Thank you.